Halo, selamat petang. Saya Auta Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Tengok ini DAP punya orang semua. Semua taram malu punya orang. Penjilat air ludah sendiri tau, yang tegak. Dulu masa zaman barisan dia orang lantik senator lah, di kalangan ahli politik. Dia kata, oh ini semua yang surah kalah bu you lantik, semua orang tara profesional punya you lantik. Ini membazir duit kerajaan. Macam-macam dia orang cakap tau. Ini ada satu Amoy sini pun ada. Semua orang cakap. Tapi sekarang dia orang boleh lantik dia punya macai. Sama ada profesional ke tak profesional itu tak penting. Yang penting dia lantik. Ini 3 orang baru dia lantik. Termasuk macam-macam lah dia cakap. Ini universiti punya chancellor lah, inilah itulah. Yalah dia punya macai lah. Semua ramai, kita tahu ramai, even dalam media pun ada dia orang punya macai. Dalam persatuan agama pun ada dia orang punya macai. Dalam itu businessman punya persatuan pun dia orang ada dia punya macai. So dia lantik dia punya geng lah. Dia lantik is okay. Sepatutnya DAP you all should have stop. Ini pakatan punya government kasih tutup saja. Tak payah lantik senator. Buat apa you mau lantik senator? Membazir kan? Jangan lantik lah. Inilah. Lu tengok sekarang dia orang buat semua halal. It's okay. Tak ada hal. Dulu juga masa zaman barisan juga tak ada betul. So saya haraplah, saya minta semua rakyat Malaysia lah, terutamanya orang Cina dan India, jangan undi ini DAP punya government. Ini semua tak tahulah apa mau cakap lah. Saya pun sudah letih lah mau cakap. Tapi saya tahulah saya orang Cina dah mula fed up dengan DAP. Dia takkan undi DAP kali ini. Seperti yang berlaku dekat Sabah. So saya harap DAP kasih tolak, kasih undi satu parti baru pun tak apa. Okey, sekian, terima kasih.